Makan sampai buat kereta. Lala terbabas masuk parit. Mampus. Oh, nanti kan dia bergelar kat sini. So macam ada polis ni dengan bomba. Bomba! Okay, hey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. So untuk kali ini baru ada masa untuk saya berjumpa dengan korang semula. Sebelum ni saya jarang buat video sebab busy dengan kerja sekolah apa semua. So sekarang ni Disember, so weekend ni saya curi masa sikit. Okay, tadi saya beli, bukan tadi lah, semalam saya beli ni kat Shopee. So hari ni sampai. So sebenarnya dalam ni adalah Lego je, Lego. Sebenarnya Lego ni saya dah lama nak beli. Time tu masa Legoland yang ni, masa video Legoland yang first saya pergi tu, saya teringin nak beli ni. Tapi dekat Lego store, big shop tu tak ada, tak jual yang ni. So saya beli yang lagi satu tu je. Ni lah, ya Allah dah habuk. Saya beli yang ni. Saya beli yang ni sebab yang saya nak beli ni tak ada. Saya nak beli ni tak ada. So saya beli je yang ni. Tapi ni pun best juga. So saya ada dua sekarang ni. Ni pun Lego City juga saya beli. Okay, so jom lah teman saya unboxing ni. Kalau saya rajin saya pasang hari ni. Kalau tak macam saya unboxing ni. Okay, cerita dia macam ni. Sebelum saya nak pergi Legoland tu, saya ada survey mana Lego yang saya nak beli. Lepas tu bila saya tengok YouTube mana Lego yang best, saya terjumpa lah Lego yang saya nak beli ni yang ni. Tapi dekat Lego store tu tak ada, tak jual. It's okay, so saya beli je yang tu. Oh my god, saya dah nampak. God! Oh my god. Cantik gila. Weh, ni dah lama gila saya nak beli benda alam. Rekod ke tak aku ni? Dah rekod. Kau tahu tak, ni dah lama gila saya nak beli. Ni sebab apa? Cantik dia punya caravan dia. Kotak dia cantik, tak kemik. Ui, tak perfect. Tak kemik langsung. So ni lah Lego dia, Lego City. Dia macam caravan. Yes. So depan dia macam ni. Belakang dia macam ni. Tapi tak ada apa-apa lah. Atas dia tunjuk, yes, ada budak kecil. Nak unboxing ke? Korang nak unboxing ke? Dan lagi satu, kalau korang nak beli yang ni, korang kena beli kat Shopee. Jangan berharap nak beli dekat store, sebab store memang tak jual benda ni. So benda ni dah lama, saya tahu benda ni dah lama. Dia dah tak keluar dah. Tapi disebabkan cantik, so saya nak beli je. Okay, so jom kita buka. Dari main dia macam ni. Okay, ni caravan. Ni ada nak pergi camping. Adalah dia punya dia punya kursi, dia punya meja, dia punya tempat bakar. Oh my god, best gila. Lepas tu kita ada tempat buat air rasanya. Lepas tu kita ada seorang lelaki memegang cherry dan juga seorang anak dia. Dan ini mak dia pegang kamera dan juga botol susu. Oh my god, excited. So dia punya caravan dia warna putih dan cantik dalam dia. Nanti dia dah bagi detail kita. Yang atas ni macam biasa lah yang tadi aku tunjuk tadi. Ni anak comel ni. Ni yang excited. Dan belakang dia kita nampak di sini kita ada, boleh buka. Lepas atas dia ada macam tempat tidur. Like macam tu lah. Somehow like that lah. Cantik gila, like macam wow, menarik, cantik, menarik, tertarik, komen mata bom. Lepas tu boleh bawa gitu, dia yang bawa ni. Okay, saja kita buka dari belakang. Okay. Ya, wow. Kita ada plastik yang kedua. Wow. Yes. Okay, ni dia kasih instruction manual book. So ni paket pertama, paket yang kedua dan stiker dan dua ni. Jom kita start. So saya buat timelapse saja, okay? So korang tengok je apa yang saya buat. With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together it feels
Feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery, and I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. And I do, I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. Sini sikit tapi tak apa. So okay guys, dah siap akhirnya. Ni dia punya kereta, dia punya caravan dia. Tak ada side mirror di sini. Sini lampu. Lepas kita ada tayar. Biasa-biasa lah. Lepas tu atasnya yang specialnya, atasnya ada katil, ada tempat letak anak dia. Ni macam baby, apa, baby punya katil. Di sini juga boleh buka untuk masukkan budak dalam tu. Kan dia macam ni. Yang ni sebenarnya boleh bawa benda tau. Lepas tu pintu dia boleh buka. Gitu sister. Wow, menariknya. Bestnya. So ni lah budaknya. So ni nama dia. Tak ada nama. Aku suka dia ni. Rambut dia semat gila. Oh, dia duduk dalam ni. Bukan. Dia duduk dalam ni. Macam mana nak buka ni? Yes.
So kau duduk dalam tu, kau bawa kereta. Yes. Kau duduk dalam tu, kau bawa kereta. Kita buka ni. Anak dia dengan mak dia. Kau duduk nak kat sini. Yes. Lepas tu kan, yang aku perasan lah, kat sini dia boleh buka. Okay. Lepas tu yang ni lebih tau. Ni lebih. So kita masukkan je dalam ni. Masukkan je. Ni biskut lah. Yang biskut tak payah lah. Dia tak guna kan. Oh ya, lupa. Makan. Kau makan. Pegang tu lah. Pegang anak lah. Pegang ni lah. Makan sampai buat kereta. Dah terbabas masuk parit. Mampus. Ya Allah. Kecil sangat lah ruang driver ni. Lepas tu pergilah camping bersama-sama. Yes. Nampak tak? Makan sampai jalan. Mampus. Okay, so itulah dia. Kita punya caravan. Oh my god. So besar. So ini dia comparison antara dua Lego yang saya pernah beli. Allah, berhabuk. Dia sama harga tu sebenarnya. Tapi entahlah, lagi kecil. Tapi dah ada ni. Banyak lah dia punya Lego dia. Oh, nanti kan dia berkelak kat sini. So macam ada polis ni dengan bomba. Bomba dengan caravan ni. So aku turun. Lepas tu aku minum petang dekat hutan ni. Yang ni sebenarnya cara main dia selamatkan anjing kat hutan. Lepas tu dia macam kasih mainan lah. So yang mainan-mainan ni, yang macam gimnastik bodoh ni, begitu sister. Okay, so macam tu lah. So ni apa ni, tempat yang terbiar. So anjing-anjing ni. So yang ni dia bawa. So boleh turunkan. Lepas tu turunkan lah satu. Lepas tu letak kat sini. Macam je lah cara main yang polis ni. Wait, yang ni kan, dia kan dia kasih lubang apa ni. Lepas tu kau even just in case kalau kau ada benda yang nak bawa macam ni, kau boleh bawa juga. Macam tu. So bawa lari je. Macam tu. Lepas tu dalam tu boleh letak orang. Mak tak? Somehow like that lah. Oh, dalam ni pun dia letak anjing. Letak anjing dalam ni. Tutup. Yang berambut. Gitu. So macam tu lah. Okay, so bye. So guys, itu saja untuk video kita pada hari ni. Kepada korang suka video ni, jangan lupa untuk like, subscribe dan turn on notification. Kalau korang ada konten-konten yang menarik, korang boleh komen kat bawah. So itu saja untuk video kita hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.